Assalamualaikum. Oke, ini adalah sambungan video aku yang pertama tadi berkenaan dengan uh, rencana perapatan dengan bersama Cafe Bustelo. Oke, ini adalah part 2. Oke, di sini aku kan dah janji tadi dalam video pertama aku yang aku akan aku itu bagi ke orang semua dengan salah satu nombor telefon yang di atas nama Sofia, dan aku telefon kononnya aku nak try bercakap sendiri direct dengan Sofia tu. Tetapi kita tengok siapa yang menjawab untuk telefon Sofia. Mari. Okey, ini yang kedua. Ya, aku nak tahu Sofia mana? Aku nak tahu Sofia mana? Sofia mana? Kau jangan buat pelik-pelik lah bodoh. Kau nombor ni ada dalam senarai group Cafe Bustelo. Okey, Cafe Bustelo, dan menggunakan gambar profil nombor ni menggunakan gambar profil Sofia. Faham? Sofia faham. Kau tak payah nak buat bodoh-bodoh, kau tak payah buat. Kalau kau lempang muka kau, bodoh terus kau dia. Betul tak? Sekarang aku nak tahu kenapa kau yang pegang nombor telefon ni? Aku kepada bapa kau. Okey, dekat WhatsApp kau letak gambar profil apa? Dekat WhatsApp saya ada letak apa? Saya letak. Yang kedua. Halo. Ya. Sofia mana? Mana Sofia? Sofia? Ini siapa ni? Ini wrong number Kuala Butuh kau. Sekarang ni nombor ni naik gambar Sofia. Sofia ni aku nak tahu apa cerita ni yang tentang pelaburan ni. Apa? Sekarang macam mana nombor ni ada gambar Sofia? Tak tahu. Okey, aku nak buat report polis ni. Dan nombor ni aku akan ni. Nanti aku akan buat report polis, aku akan masukkan nombor kau ni sebagai orang yang terlibat pasal kau ada dalam grup yang menipu duit tu. Okey? Belum apa? Kau ada masuk itu Cafe Bustelo kan? Apa? Kau ada masuk Cafe Bustelo? Ada? Tak ada, pada butuh kau tak ada. Kau semai. Pasal nombor ni aku ambil daripada senarai dalam list grup Cafe Bustelo. Sekarang ramai dah kena tipu duit ni. Faham? Kau tahu. Kau yang menipu ni sebenarnya. Kau yang berlaku sebagai Sofia kan? Ini nombor apa? Lupa gambar apa? Ini nombor, kau punya nombor ni ada dalam senarai Cafe Bustelo yang pakai gambar si Sofia, betul? Saya tak tahu ini yang you sebut nama. Saya tak tahu. Okey, tak apa. Aku akan buat report polis. Nombor kau ni aku akan masukkan dalam report polis. Kau standby. Ya. Okey, itu. Macam mana pula nombor telefon Sofia boleh lelaki Bangla yang menjawabnya? Aku tak nak brain. Lu fikir guys. Adakah lelaki Bangla yang menjawab telefon Sofia tu skandal kan? Skandal si Sofia, mana tahu Sofia punya selera minat pada jantan Bangla. Astagfirullahaladzim. Dan aku dengar cerita mereka ada banyak kumpulan. Jadi bermakna mereka ni adalah ramai. Mungkin juga seluruh Malaysia, kita tak tahu. Katakan yang di bawah lead si Sofia, katakanlah ada 1,000 lebih orang. Lepas tu katakan dia orang ramai. Berapa orang yang leader tu? Ramai boleh. Lepas tu aku dapat berita lagi, semalam ada lagi yang boleh sampai 10,000 orang Melayu. 8,000 putih mata. Pasal dia punya nak dapat kat tu, lepas tu Sofia wujudkan satu sistem beli kad untuk withdraw. Nah, untuk withdraw tu dia beli juga kan, kad tu withdraw bukan free, bukan percuma, 550 sekali beli. Nah, sampai ke hari ni duit yang di withdraw tu tak masuk putih mata kan. Dibodoh-bodohkan macam tu ya. Sebab tu tujuan aku buat video ni, aku tak nak ada lagi rakyat Malaysia yang terlibat. Kan dia nak menipu rakyat, dia nak menipu bangsa itu, dia punya pasal lah. Tapi kalau boleh jangan ada lagi orang Melayu yang terlibat. Kita diperbodohkan. Okey, ni aku satu lagi. Ingat dalam rakaman video yang tadi aku rakaman telefon aku tunjuk tadi, dia kata kau tahu Cafe Bustelo? Dia kata dia tak tahu kan. Tak tahu. Okey, lepas tu
Semalam, lepas aku tengok, aku WhatsApp pula. Aku WhatsApp dia, oi, ini. Dia tahu dia boleh jawab apa. Nanti aku tunjuk. Pelik tak? Apa dia bagi? Dia bagi aku tentang apa yang yang apa yang berada di dalam Cafe Bastelo. Itu apa yang dia bagi itu adalah untuk pembelian. Dia nak menyuruh aku beli kad withdraw untuk mengeluarkan duit tu. Nampak sangat. Tadi dia kata dia tak tahu, dia kata wrong number betul. Lepas tu aku WhatsApp dia, pas dia sudah tekan tulis. Pada aku, jujur pada aku cakap, dialah Sofia sebenarnya. Sofia itu adalah tidak wujud. Dia melakonkan watak di atas nama Sofia. Sebab tu dalam grup WhatsApp yang dibina tu, waktu dia nak bercakap, dia akan close komen. Dia akan tutup komen. Bila kata dia habis gitu, baru buka balik. Jadi members tak boleh kata apa-apa. Ini satu penipuan. Ingat kan? Ingat atas nama Cafe Bastelo. Aku ada cek dalam Google bahawa Cafe Bastelo ni memang wujud di US. Apa tu, memang dia punya prestasi perniagaan dia memang baik apa semua. Tetapi untuk yang program yang dibuat di Malaysia ni, aku tak jumpa. Dia memang kelam. Dan SSM yang aku ada tunjuk gambar SSM tu didaftarkan pada September 2025. Masya Allah. Ini baru bulan 10. Ini baru bulan. Ini baru 6 bulan 10. Dia diregisterkan di Malaysia pada bulan 9, 2025. Baru sebulan. Tapi, dah banyak dia dapat. Ramai yang terpedaya. Ramai. Jadi, kita kalau boleh tak boleh rakyat Malaysia terpedaya ni. Especially dia, orang Melayu. Cukup murah. Kesian bila kita dengar orang Melayu kena support 10,000, 8,000, ya Allah, bukan senang, bukan mudah nak cari duit 10,000, 8,000. Sedih. Nawan tu dia bagus, dia nak cari ikan lebih kan, melabur tu bagus tu, tapi platform dia yang tak kena. Kan? Aku tak tahulah pasal apa pihak MC tidak dapat kesan perkara ni. Aku tak tahu kenapa pihak MC tidak dapat trace benda-benda begini. Tapi kalau benda-benda yang melibatkan orang Melayu, benda-benda yang melibatkan orang Melayu tak ramai lagi. Sekejap je MC dapat trace. Tetapi kenapa perkara ni MC boleh terlepas pandang? Pada aku, fail. Kau meresikokan rakyat Malaysia. Okey, apa-apa. Assalamualaikum. হৃদয় ভরা আত্মবিশ্বাস ছিল তোমার প্রতি, তাই তো একা ভুগতে হইল আমার সব অশান্তি। হৃদয় ভরা আত্মবিশ্বাস ছিল তোমার। Katakan tidak untuk Cafe Bastelo.